InsyaAllah audien akan tak berganjak, nak pergi toilet pun sayang. Ada 3 benda yang anda perlu perhatikan kalau anda nak bercakap di hadapan audien, tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tuan dan puan. Dalam konteks bercakap di hadapan group of audience, tak kisahlah, mungkin group small group ataupun larger group, mungkin kadang-kadang kita nak bagi satu ucap tama, ataupun mungkin kita nak bagi satu ucapan perasmian, ataupun mungkin ucapan nak membuatkan orang mengundi anda. Saya perasan ada individu yang okey, tak apa, aku dah ada point, aku dah ada skrip. Okey, sebenarnya untuk makluman tuan dan puan, ada 3 benda yang kita perlu ada untuk membolehkan anda punya ucapan semakin mantap dan semakin powerful dan insya-Allah dapat mempengaruhi orang. So soalan dia adalah, apakah 3 benda ni? First kali kita kena tahu siapa audien, tuan dan puan. So apa yang kita perlu buat, kita kena study dulu siapa audien kita in terms of gender, in terms of diorang punya umur dan juga diorang punya profession. Dan yang paling bagus, kita perlu tahu juga apa masalah ataupun apa harapan yang kita boleh jual ataupun apakah harapan yang kita boleh tanam kepada audien kita. So itu yang pertama, audien. Yang kedua, kita perlu tahu juga apakah yang kita nak sampaikan ataupun apakah hope ataupun apakah masalah yang kita boleh selesaikan. So, kalau kita tahu apa masalah yang kita boleh selesaikan dan kebetulan masalah itu memang diorang hadapi, insya-Allah audien akan tak berganjak, nak pergi toilet pun sayang. So, itu adalah komponen yang kedua. Dan komponen ketiga yang perlu ada dalam ucapan anda ataupun komunikasi anda adalah apa tindakan yang anda nak audien anda ambil. Alright? Contoh, mungkin anda nak audien anda undi anda, ataupun mungkin anda nak audien anda membeli produk anda, ataupun mungkin anda nak audien anda subscribe, follow ataupun apa-apa sajalah. So again, 3 komponen ni sangat penting untuk memastikan komponen anda, ucapan anda insya-Allah dapat mempengaruhi orang. Alright? So, tuan-tuan dapat tak? Kalau dapat, cuba komen dapat.